29 April 1967, pembukaan rasmi Kampung Orang Asli Kampung Putra. Pada hari ini dalam tahun 1967, majlis pembukaan rasmi Kampung Orang Asli yang diberi nama Kampung Putra disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Air Baning, Jelebu Negeri Sembilan. Ketibaan Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman disambut oleh Batin Hassan bin Bate, Ketua Orang Asli Kampung Putra, dan Yang Berhormat Haji Abdul Rahman bin Yaakob, Menteri Tanah dan Galian. Perkampungan yang terletak kira-kira 83.2 km dari Seremban Negeri Sembilan ini merupakan perkampungan orang asli contoh di Malaysia. Kampung Putra yang menempatkan 33 buah rumah, sebuah sekolah, klinik dan balai raya ini dimodernkan dengan perbelanjaan sebanyak RM60,000.